Ringkasan daripada ini adalah lakukan dulu hingga nanti akan datang titik menilainya. Kalau menilainya dulu, mampus tak akan buat. Sebab yang mengeluarkan kita daripada kebodohan adalah keberanian. Dapat keberanian baru dapat ilmu. Kenapa manusia banyak berfikir? Macam tuan dah jatuh di bawah kategori banyak berfikir dan banyak bertimbang tara. Dia ada dua perkara yang berlaku kepada kenapa orang banyak berfikir. Orang banyak berfikir kerana orang ini lambat membuat keputusan. Orang yang takut membuat keputusan adalah orang yang banyak berfikir. Ini saya memang belajar daripada Datuk Seri Sazali. Zainal, kalau nak meeting yang bawa ahli fikir. Bawa ahli kerja. Kau buat keputusan, yang buat kerja. Kalau meeting jadi panjang. Bila tuan jatuh dalam titik dipanggil gelincir yang dipanggil gelincir orang bijak. Kita rasa kita okey sebab kita banyak berfikir. Tapi berfikir itu menjadi gelincir. Benda yang sebenarnya tak akan memajukan kita pun. Dalam benda yang kita nak lakukan, adalah membeli kesilapan. Kena buat dulu baru tahu result dia. Kena buat dulu baru tahu result dia. Kena buat baru tahu result dia. Sebab saya tak boleh bagi nasihat yang mana saya tak tahu kasut itu sesuai tidak untuk tuan. Yang kedua, tidak ada benda yang terhasil dengan sempurna. Wanita yang kamu kahwini hari ini, bahagianya kamu hanya nilai 30 tahun kemudian baru tahu rupanya bahagia dengan bini ni. Ringkasan daripada ini adalah lakukan dulu hingga nanti akan datang titik menilainya. Kalau menilainya dulu, mampus tak akan buat. Sebab banyak penilaian, kebijaksanaan yang tidak membantu. Sebab itu dipanggil kebodohan yang paling intelek adalah melaksanakannya. Kebodohan yang paling tinggi tahap intelek dia adalah melaksanakannya. Intelek yang paling intelek kemudianlah. Kita jatuh kategori orang bodoh tapi nak capai intelek yang paling tinggi ni adalah melakukannya. Sebab yang mengeluarkan kita daripada kebodohan adalah keberanian. Dapat keberanian baru dapat ilmu. Dia masa bodoh ni tak akan dapat ilmu. Belajar dan belajar nak keluarkan diri pada kebodohan. Dia tak akan dapat ilmu. Dan pemula yang paling hebat adalah orang yang membeli kegagalan. Saya dah jumpa banyak orang yang berjaya lepas tu lingkup. Malah nak cerita lah. Penulis-penulis viral sejak 2 dekad yang lepas, sedekad yang lepas kan. Semuanya mati kerana apa? Mereka memulakan dengan kejayaan. Masalah kejayaan ni, dia adalah setinggi langit. Lepas tu adalah ozon yang tak dapat kita kenal pasti. Keuntungan kegagalan, dia adalah lembah gunung. Yang mana kita tahu lebih banyak puncak bumi yang kita boleh daki. Kalau kita berjaya, kita jadi sangat rumit. Kerana atas lagi pada langit kita dah tahu ada apa lagi dah.